Shopping pun boleh buat duit RM144 sehingga RM720. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, apa khabar? So hari ni saya nak share cara nak claim cashback RM144 sehingga RM720 setahun. Bila kita shopping di Shopee dan juga di TikTok, rugi korang semua ni. Shopping setiap bulan, beli barang-barang keperluan harian untuk family korang dan juga untuk anak-anak korang, tapi tak dapat cashback. At least minimum pun RM144. Kalau boleh plan sampai dapat RM720 setahun. Sebab apa? Sebab walau apa pun berlaku, kita tetap kena shopping, kena belanja juga barang-barang keperluan harian untuk family ni. Tak kira lah korang belanja RM240 ke sebulan, RM1,200 ke sebulan, RM3,000 sebulan, ataupun lebih lagi, bergantung pada saiz family masing-masing. Cuma saya nak tanya satu soalan lah. Selama ni bertahun-tahun ataupun berpuluh-puluh tahun korang pergi beli kat mall, beli kat pasar, beli kat kedai runci, korang pernah dapat tak cashback RM144 ataupun cashback RM720 setelah setahun korang shopping kat mall? Yang mall yang biasa korang belilah, kat pasar ke, ataupun korang beli online, ataupun korang beli kedai-kedai runci mana-mana lah korang selalu shopping tu. Pernah dapat tak? So hari ni saya nak share, saya nak cerita kisah kalau shopping barang-barang keperluan ni harian family kita ni. Kalau kita shopping dekat Shopee dengan TikTok, setahun korang follow je step by step yang saya nak share ni, korang boleh dapat cashback at least lah RM144 sehingga RM720. Itu kalau boleh try lah dapat RM720. Tapi kalau korang pandai, korang punya barang tu banyak, korang boleh dapat lebih daripada ni. Cuma saya nak ajar yang ni yang simple-simple je. So contoh, ni contoh paling mudah lah kan. Kita sebagai ibu bapa ni nak berjimat, beli pampers. Contohnya contoh pampers anak, harga dia RM30 lah katakan. So kita boleh guna app cashback mobile ni untuk claim cashback. Untuk satu pampers ni yang berharga RM30, kita dapat cashback RM50 untuk satu big pampers ni. Contoh, katakanlah sebulan kita guna 4 bag pampers untuk anak kita. So sebulan kita dah RM30 satu pampers, darab dengan 4, so total RM120 untuk pampers saja kita spend. Bermakna total cashback kita darab lah RM1.50 darab dengan 4 sebab kita beli 4 kan. So kita dapat RM6 sebulan. Alright, so kalau kita kumpul untuk setahun, pampers ni sajalah 12 bulan darab dengan RM9 cashback kita dapat tu. So bermakna lebih kurang kita dapat RM72 setahun cashback. So kalau kita spend beli barang-barang lain, contohnya macam ubat gigi, shampoo, sabun, basuh, campur dengan pampers tu, katakanlah sebulan kita spend lebih kurang RM240. So ataupun belilah apa-apa saja RM240. So kalau kita kira-kira cashback tu kita boleh dapat lebih kurang RM144. Average, mudah-mudah aja. Okay. Kenapa ramai orang shopping tak dapat cashback RM144 sehingga RM720 setahun? Okey, nak claim cashback RM720 ni tak semestinya untuk orang kahwin saja. Orang tak kahwin pun boleh. Student university pun boleh. So contohlah student university ni, kalau dia ada adik-beradik 2 orang ke 5 orang ke ataupun lebih lagi, bergantunglah saiz family masing-masing kan. Mestilah mak ayah dia orang pun shopping barang-barang keperluan family dia orang juga. So ada mak ayah ni sibuk, dia tak boleh nak buat beli kat Shopee, dekat Shopee ke dekat secara online ke, atau so student universiti ataupun orang-orang yang tak bekerja ni, mak ayah dia ni sibuk, korang boleh ambil upah. So contohlah, so student universiti, tugas dia mudah je, dia jadi personal shopper lah, ataupun tukang beli barang-barang untuk mak ayah dia. Tolong beli barang keperluan family dia orang ni setiap bulan.
nak kerja ni pun bukan susah pun, sekejap je, beberapa minit je. Barang dah ada list kan. So setahun dapat cashback RM720 ni sebagai upah korang lah. Bagi tahu lah kat mak ayah, tolong beli barang-barang harian Shopee, harian diorang ni, family ni, dekat Shopee TikTok, akan dapat cashback lebih kurang RM144 ataupun RM720, bergantung pada banyak barang kita belilah. So kalau contoh dapat terkumpul RM720 cashback daripada perbelanjaan setiap bulan ni, sebagai upah korang lah student universiti. Kalau mak ayah boleh buat sendiri, itu untuk dah tapi korang kena pandai-pandai lah. Dia orang kalau korang minta permission, dia orang akan baginya. Sebab ni upah lah, macam upah lah, anggap sebagai upah lah. Okay, so katakanlah korang yang student universiti ni berjaya dapat cashback RM720 setahun, sebab tolong mak ayah korang beli barang-barang keperluan harian family korang kat Shopee dengan TikTok guna apps cashback mobile ni. Nanti saya akan share ataupun ajar korang dalam next video cara buat RM2,500 sehingga RM5,000 sebulan. Tapi ni kemudian lah, next video lah, sebab ni next level. Sebab sekarang ni kita belajar macam mana nak claim cashback RM144 sehingga RM720 setahun. Yang ni basic, sebab benda ni mudah. Sebab nak dapatkan cashback RM720 setahun ni, benda ni mudah, beberapa minit je. Cuma kena plan nak beli barang tu dekat Shopee dengan TikTok. Sebab mudah satu hal, yang kedua dia free. App Shopee pun free, app TikTok pun free, dan app cashback mobile pun free. So semua free, tak payah bayar pun. Sebab tu saya cakap mudah tak. Cuma kena plan beli kat Shopee dengan TikTok je lah, barang-barang keperluan harian family kita ni. So orang-orang biasa ni mungkin dia sibuk sangat. So mak ayah sibuk, so korang student universiti ataupun bukan student universiti ke, dia dah rasa pun boleh tolong mak ayah. Kalau dia orang tak ada masa nak shopping dekat Shopee dengan TikTok, korang boleh plan tolong mak ayah beli barang keperluan harian dekat Shopee dengan TikTok, dan bila cukup setahun boleh dapat lebih kurang RM144 hingga RM720. Itu sebagai upah korang lah. Beritahu mak ayah korang macam mana. Okay. Okay, itu baru kita cerita pasal satu barang pamper saja. Belum masuk lagi barang-barang lain. Kalau setahun, berapa lah tu? Kalau kita kira lah kan. Kita ubah strategi membeli je. Contohlah kan, kalau setahun kita boleh berapa banyak, kalau kita kira lah shampoo kat mana, shampoo kita beli, sabun basuh, tisu. Ni kita pergi detail sikit lah kan. Contohlah, kata tadi kita cerita barang-barang kecil, ni barang-barang besar sikit. Contoh, katakanlah 5 tahun sekali ke ataupun 10 tahun sekali ke, peti ais kita rosak. So kita belilah, sebagai contoh, beli peti ais baru LG yang berharga contohnya RM1,849. Kita dapat cashback RM77.65. Saya ambil direct daripada mobile punya cashback ni, LG punya barang. Dan beli aircon contoh, kalau kita dah tukar, kita pakai beberapa tahun dah rosak, boleh tukar aircon. Harga aircon ni RM1,199, cashback dapat RM50.35. Kalau washing machine pula, kalau orang baru-baru nak beli washing machine, orang baru kahwin kan, contoh harga dia RM1,429, cashback RM60.01. So kalau kat rumah tu adik-adik nak beli soundbar ataupun speaker, harga dia RM577.22, cashback RM24.24. So benda-benda besar ni kalau tengok cashback dia memang syok kan. Tapi benda ni kita beli bukan setiap hari, mungkin 5 tahun sekali, 10 tahun sekali. So bergantunglah, ada rosak beli baru lah kan. So benda-benda macam ni kita cuba beli dekat Shopee dengan TikTok. Okay.